Tuan Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Hafiz Haji Ahmad, Dato' Bandar Johor Bahru, silakan Tok. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera, salam Maju Baru, salam Maju Johor. Yang berhormat Dato' Haji Muhammad Hafiz Haji Ahmad, Dato' Bandar Johor Bahru, yang berbahagia Dato' Haji Abdul Aziz Ahmad, Ketua WIB, serta ahli majlis Bandar Johor Bahru, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Farid Hassan Siusa, Yang Maha Ayah Raja Nazatul Ismah Muhammad Timbadan Siusa, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita bersama hadir di panggung Cempaka untuk hari ini 9 Rejab 1447 Hijrah, sempena dengan cabutan bertuah, upacara cabutan bertuah cukai harta 2025 anjuran Majlis Bandar Johor Bahru yang diadakan sejak 12 tahun yang lalu. Dan pada tahun ini melibatkan 171 akaun yang layak untuk menyertai cabutan bertuah pada kali ini, melibatkan 59 hadiah bernilai RM200,000. Okay, yang dibagikan kepada 3 kategori: bayaran atas talian, bayaran selain daripada atas talian, dan juga kategori zon ahli majlis. Ya, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita mulakan sesi cabutan ini? Boleh ya? Di paparan sekarang ini, cabutan bertuah cukai harta menjadi 25 kategori zon ahli majlis. Kita ada 24 hadiah tablet, tak ada tabletnya, bernilai RM2,000 setiap unit tu. Boleh ya? Jadi untuk ahli majlis ni kita serahkan pada ahli majlis lah. Ada 24, kita akan bagi-bagikan. Boleh ya? Siapa nak mulakan dulu untuk 1, 2, 3, 4 hadiah? Volunteer lah, volunteer boleh. Datuk Rashid nanti. Datuk Rashid tu kejap. Kecuali SUT Datuk Bandar, Ketua WIB, Datuk Yahya, Datuk Rashid nanti dulu. Haji Nordin. Okey. Silakan Haji. Ini untuk ahli majlis. Di situ Pak. Simple saja. Jangan risau nak cabut macam mana. Kita sediakan mouse. Saksikan aja. Klik. Putar, henti. Kena tengok monitor, Haji Nordin. Okey. Kejap. Ini hadiah yang ke-24. Hadiah yang ke-24. Okey. Kita cari pemenang yang pertama untuk zon ahli majlis. Alah, nak ambil zon sendiri aja. Nantilah, mana tahu zon tampoi ke? Dah belum? Putar. Kita putar Haji. Kejap. Tengok zon mana? Wow. Tok, minta maaf Tok. Zon tiram. Nama zon tiram tak? Tak ada. Tak ada. Oh, Cik Fauzi tak ada. Mana? Cik Fauzi tak ada. Zon tiram, okey. Bukan Yusran tu bukan? Bukan Yusran, bukan.
Oh, bin lain. Okey. Zon tiram, tablet. Okey, hadiah yang ke-24. Yang ke-23. Silakan Ji. Okey, nak lama ke nak sekejap ke boleh, tak ada masalah. Kalau nak lama, Dato' Rashid dah lapar katanya. Tok. Okey. 23. Tablet yang kedua. Zon. Wah, Pelangi Sentosa. Okey. Ambil. Jadi ambil. Okey. Boleh masuk dalam grup WhatsApp Zon. Okey, next. Putar lagi Haji. Hadiah yang ke-22. Okey, saya serah kepada Haji. Kebun teh. Oh, doktor punya zon bukan nama dia lah. Tak payah lah. Okey, dah ada pemenang 21. Okey, putar. Okey lagi, janganlah lama lah. Janganlah lama. Kau Melayu, Suria. Alright. Tablet, itu namanya dah ada. Zon dah ada. Hadiahnya tablet. Okey, hadiah 21. Dah cukup kot. Satu lagi. Okey, last. Kita beri peluang pada ahli majlis yang lain. Hadiah yang ke-20. Zon Tampoi. Tok, okey. Zon Tampoi. Okey. Cik Ang. Okey, terima kasih. Haji, Nurdin Omar. Cik Ang UX. Okey, yang ke-20. Dah ada. 19. 20 sudah, yang ke-19. Okey, perhatian kita di skrin besar. Hadiah yang ke-19. Woi, amboi. Wah. Macam tu lah. Okey, zon mana pula ni? Zon bandar. Datuk tak ada. Tak ada. Right. 17. Wah. 17. Last. Molek. Okey. Molek lah tengok molek. Okey, kita tengok molek ke tak molek ni. Wah. Madam Chan. Right. Cukup. Okey. Hadiah yang ke-16 sudah. Volunteer. Ahli majlis. Siti Harunisa. Boleh? Alah, sekali-sekali boleh lah. Bagilah. Okey, Harunisa. Cari hadiah yang ke-15 sampai 11. Boleh Harunisa nak mana? Macam Dato' On minta maaf. Okey. Kompas. Tok ke tok? Ada. Ada yang ke 15. Okey, 14. Daripada zon kompas kita ke zon. Kenapa tu? Okey, kita putar. Alright. Wah.
Zon peremas. Generator tak ada. Tak ada. Tak apa. Dia tak boleh batalkan. Tak apa. Teruskan. 13. Tadi tak dapat dia lain pula. Tapi tak apa. Ada. So ada 2 lagi. 12. Tampoi. Oh, Lakin. Ya, Lakin. Lakin okey. Cik Gafar okey Alright. Cantik. Nanti kita akan printkan. Okey, last. Yang ke-11. Kita putar. Cik Arunisa, okey. Zon sendiri tak ada ke? Okey. Yang ni lah agaknya. Austin putar. Cik Yu okey ke? Macam tak suka je. Ada ni, dah naik. Dah. Kita bagi jari orang lain pula. Ada yang ke-11. So, ada lagi. Cik Jaya. Okey, Cik Jaya. 10 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Ada yang ke-10. Semua hadiah sama. RM2,000 nilainya untuk 1 unit tablet. Okey, Cik Jaya. Mana nak? Tampoi ke? Tok. Ni. Tuan tampoi, okey. Sulang. Okey. Sepuluh. Yang ke-9. Udah, Tok. Okey. Tok. Ambil kamu, Tok. Udah ni. Jangan kata tak ada. Udah okey. Orang udah dah dapat. Okey, yang ke-8. Zon mana yang tak dapat ni? Molek belum? Okey, molek. Desa Harmoni. Pelentong. Oh, okey. Wah, banyaklah. Menuncan. So, yang ke-7. Ada. Sendiri tekan tak dapat. Online. Bagi online. Okey, yang ke-6 dah terakhir. Untuk Cik Jayasilan. Teluk Danga. Tak ada Tak ada. Alright. Cik Pandir tak ada. Okey, untuk Zon Alim Aziz 5 lagi. Siapa nak? Perempuan ke? Madam, boleh? Alright. Tak apa kita volunteer je untuk Zon Alim Aziz 5 yang terakhir. Untuk Zon Alim Aziz, lepas ni kita berpindah kepada bayaran selain atas talian. Okey, hadiah yang ke-5. Okey, doa sikit. Zon mana yang belum dapat, kita putar. Okey, klik di situ. Kejap. Right. Desa Cemerlang. Tu okey. Right. Ada yang ke-5 tablet. Yang seterusnya, yang ke-4. Molek ada molek.
Tadi belum dapat molek kan? Sekarang sudah ada. Okey. Sudah boleh senyum molek. Okey, bakal batu. Haji Abu Talib tak ada. Okey, tak ada masalah. Ada yang ketiga. So, second last. Yang kedua, akhir. Ini untuk individu aja ya, bukan tak ada guna dengan pemilikan syarikat dan sebagainya. Okey, kita boleh hentikan. Hadiah sama aja. Pelangi Indah. Pelangi Indah. Right, itu nama dan juga alamatnya, Zon Pelangi Indah. Dan yang terakhir, okey, sekejap. Right, ini dia, Taman Abad Wadi Hana. Selesai. Sudah ada alamatnya kat situ. Okey, Madam, terima kasih awak banyak. Alright. Selesai 24 hadiah untuk zon ahli majlis. Seterusnya kategori bayaran selain atas talian. Kaunter ke? Tak kisah, tak ada masalah. 5, saya minta Datuk Rashid boleh tak? Boleh Okey. Jangan marah saya Tok. Datuk Rashid Kasman. Okey Tok. 5 je Tok. Ada tablet juga 2,000. Masih sama dengan zon al-majlis. No. Tablet bernilai RM2,000. Alright. Tapi tak apa. Apa brand tablet Cik Mok? Amin. Ada yang ke 17. 17. Oi, Tok. Tahulah lapar Tok. Siapa Tok? Sekejap. Yang ke... Oi. Ni. Saya tak sempat baca Tok. Sekejap. Tok. Terakhir dah. Oh, okey. Lapar. Tahu. Okey, yang terakhir dah. Dah. Taman Abad. Apalah benda pening Tok. Okey. Terima kasih Tok. Dah ada. Matilah nak. Terima kasih Datuk Rashid Kasman. Datuk Yahya. Okey Tok. Kata tak nak lama-lama. Okey, Datuk Yahya. Ini confirm. Udah tak keluar Tok. Zon lain. Tak maaf, tak ada. Yang ke-12. Nampak? Bukit Mewah. 11. Perlemas. Ini tak ada cerita zon lagi dah ni. Tak ada, minta maaf. 10. Desa Tebrau. Putar lagi Tok. 9. Desa Jaya. Ada 2 lagi Tok. 8. Okey, kejap. Datuk on. Dah terakhir Tok. Okey. Molek. Molek. Terima kasih Datuk Ya Jaafar. Datuk Ketua WIP. Boleh Tok? Ketua WIP. Tadi 2,000 Tok. Ni Datuk punya. Ini bukan tablet. Kita lupakan pasal tablet. Kita basikal pula Tok. Basikal lagi mahal Tok. RM3,000.
Tok punya part 5. 5 basikal. Bukan 1, 2, 3, 4. Ya, 5 basikal dan 1 hadiah utama. Kita bagi Tok 50 gram emas. Dah belum ni. Yang keenam, okey, basikal pertama RM3,000. Howing Keng, Taman Pelentong Utama. Basikal. Basikal kedua, Lakin. Basikal lagi, Lakin perdana. Yang kelima. Yang keempat, manual lah, tak ada elektrik. Urus ya, basikal elektrik ke basikal manual ni? Manual Tok, elektrik, minta maaf, tak ada. 3,000 ni Tok mahal. Ini mountain bike ni. Okey, ketiga. Ada lagi Tok. Satu lagi basikal. Ada, kejap. Basikal terakhir. Okey. Kejap Tok, jangan bangun dulu. Kerana hadiah ini, hadiah utama Tok ya. Hadiah utama untuk bayaran selain atas talian. 50 gram emas. 999. Nilainya 32,000. Tok jangan marah saya Tok. Saya baca je tu. Allah, bukan salah saya, memang betul ni. 50 gram. 1 gram 640 kok sekarang. 50 gram kali 32,000. Emas ni dia ini harga 2-3 hari lepas ni. Satu je. Sabar, nanti ada satu lagi 100 gram. Tapi bukan Datuk Ketua Uyup lah, Datuk Bandar yang akan cabut nanti. Terima kasih Tok. Tok puas hati tak ni emas ni? Okey. Macam tak puas hati je. Boleh? Okey. Okey. Tok kata okey lah. Selesai untuk 2 kategori. Kategori yang terakhir, bayaran atas talian. Alright. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadiah 18 sampai 14. Puan Timbalan Siusa, silakan. Air Rajah Nazatul Ismah Muhammad. Right. Tablet RM2,000. Lima hadiah puan. Okey, tablet bernilai RM2,000. Ini dia. 17. Permas Jaya 17. Tablet juga. 16. Tablet Jaya Putra 15. Bukit Alif. Terakhir Puan Timbalan Siusa 14. Mount Austin. Mount Austin tablet. Selesai. Terima kasih Puan Timbalan Siusa. Tuan Siusa, silakan. Bagi Tuan Haji Muhammad Farid Hassan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada ekstra satu lagi. Ada 6 hadiah. Tablet RM2,000 setiap satu. Nilainya hadiah ke-13. Okey, kita putar. 13. Tablet RM2,000. Alright, Desa Jaya 12. Okey, Taman Molek 11.
Bestari Indah. Okey. 10. Taman Setia Tropika. Tablet lagi. Kedua akhir. Ada lagi 2. 9. Taman Gaya. Taman Gaya. Terakhir Tuan Matthew. Terakhir ya. Okey. Taman Munshi Ibrahim. Wah, tablet. Terima kasih Tuan Susa. Meningkat hadiah ini. Kita silakan. Yang berman Datuk Banda. Tok, silakan Tok. Ada Tok. Silakan Tok. Kalau anda tahu siapa menang, yang balik emas 999 bernilai RM64,000. Kita nantikan siapa pemenangnya. Wah, double. RM64,000. Harga masih mungkin naik. Ini harga 2 hari lepas kot. 640 ni. Hari ni tengok 999. Berapa harga? Okey. Tumpuan kita hadiah yang ke-7. Atas talian basikal RM3,000. Basikal pertama. Wah, nampak gaya yang Datuk Jaafar. Orang kampung Datuk ni. Right. Basikal kedua. Okey, nak zon mana ni? Taman Pelangi. Safia Mustafa. Dapat basikal umur dah 60. Okey juga kan? Okey. Duit seorang kat rumah, bos. Hadiah kelima. Alright. Taman Setia Indah. Wah, nama ada 2, boleh bonceng lah depan belakang, tak masalah. Okey. Keempat, masih basikal. Wah, ni kena lambat sikit. Tak apa. Yang akhir nanti kena lambat sikit, mungkin 3 jam ke. Beritahu, silakan. Okey. Permas Jaya. Right, hadiah keempat basikal cantik. Ketiga masih basikal tu. Betul. Ada yang ketiga. Putar, kita putar tu. Masih basikal bernilai RM3,000. Kempas Indah. Tu kempas okey. Orang kempas. Basikal terakhir tu. Ya, kita putar lagi tu untuk basikal terakhir sebelum emas. Ya. Sama juga. Ada yang terakhir RM3,000. Basikal terakhir. Yes. Wah. Betul lah. Redang. Taman Redang. Okey. Selesai. Tapi ada satu lagi. Putaran emas. Wah, ini putaran. Kalau Tok Ketua Ibu tadi RM32,000. Ini RM64,000. Sebab 100 gram. Aduh, 999 tu. Okey tak? Boleh? Boleh kita mulakan? 5, 4, 3, 2, 1. Ya Allah, siapa lah punya RM64,000 ni, mimpi apa lah agaknya orang ni malam tadi. Ya Allah. Kejap tu, biarlah. Kejap. RM64,000. Nak plan dia apa ya, RM64,000 Bukan. Saya tolong imajinasi kan. Ada. Boleh kita berhentikan kejap. Kita kira sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1.
Lah, matilah tu. Datuk On. Aduh. Mimpi panjat gunung Kota Kinabalu. Gunung Kinabalu katnya malam tadi kot. Apapun, terima kasih Yang Amat Datuk Bandar. Alhamdulillah. Bersih okey ke? Right. Inilah dia pemenang yang kita akan panggil nanti dalam majlis penyampaian hadiah-hadiah cabutan cukai harta 2025 dalam satu sesi khas nanti. Apapun, selesai untuk 59 hadiah yang ditawarkan bila RM200,000 untuk cabutan bertuah tahun 2025. Tak payahlah. Oh, jangan lupa sekali lagi malam esok program Malam Cinta Allah dan juga Rasul, ahli majlis ketua jabatan. Apa dia? Boleh? Cik Jai Silan pakai jubah tu besok.